Bersama artis pilihan saya, Hafizul Kamal, untuk menyelesaikan impian saya sebagai art curator. Saya harap dengan bawa dia ke sini, dia dapat manfaatkan impian dia sebagai curator. And get ready for Fantasi Escape Bandung. Ayo! Suasananya itu kayak contemporary art. Contemporary. Harganya itu 50 juta. Apa kabar Ibu Anja? Selamat datang Lawangi. Halo. Ini adalah Lawangi Creative Space. Jadi Lawangi Creative Space itu memang ada art gallery di lantai bawah. Kemudian lantai 2 ini adalah area kafenya. Konsep cafe ini gimana, Bu? Suasananya tuh kayak contemporary art. Kontemporer. Nah, kita di ujung sana kita ada anjungan. Di anjungan itu kita bisa melihat view kota Bandung yang sangat indah. Sebabkan kau memang belajar pasal art, seni semua ni, sebabkan kita bawa kau ke sini, kau rasa macam mana? Apa komen kau? Kat sini yang aku nampak kira memang berbeza lah. Kalau dari Malaysia kan, kalau macam Malaysia kalau kita galeri tu memang corporate lah. Galeri kau tengok artwork je. Kalau kat sini memang 360 lain lah. Sebab dia ada macam ada cafe lagi, lepas tu ada view lagi, ada artwork yang memang bukan kalau kat Malaysia painting je. Kat sini ada sculpture, ada installation yang macam-macam lah. Sini lagi-lagi Lagi gila lah ada lah. Hafizul Kamal ni bagi saya, dia ni seorang yang sangat santai, sangat ramah, dan kalau nampak gaya dia memang agak sombong sikit kalau siapa tak kenal dia. Kalau dah lepak dengan dia, dah borak-borak dengan dia, sebenarnya dia ni seorang yang sangat ramah. nak tahu jugalah, sejak bila kau minat pasal seni? Adakah itu daripada jalankan buat apa ke, ataupun kau memang daripada kau kecil kau memang dia suka melukis ke? Kau rasa macam bila start ni? Minat seni sebenarnya tak dididik pun daripada kecil. Macam parents tak pernah kami ketat suruh melukis, tak ada. Tak ada? Tapi memang kalau dapat kertas, dapat pensel warna, memang akan kertas memang penuh dengan lukisan lah. Ada lukisan lah. Apa yang kau lukis dulu? Selalu dulu aku suka tengok warna. Jadi aku akan habiskan colour box tu, colour pencil box tu sampai dia pendek lah. Okay, sekarang pada study seni halus. Okay, masa nak pilih tu, parents galakkan ke ataupun parents kata macam suka hati lah Pak
baik nak ambil study apa, ataupun parents sebenarnya nak suggest ambil lah lawyer, doktor ke? Ada juga sebab mak ialah bekas nurse, ayah ialah businessman. Okey. Jadi of course lah nak anak dia ke arah Di situ? Okey. arah ke business kan. Jadi aku ni bila time sekolah, sebab sekolah private, jadi sekolah private aku ni dia tak ada macam apa seni punya base tau. Dia tak ada subjek seni visual, tak ada subjek yang berkaitan dengan seni lah. Jadi satu cara je aku nak keluar daripada bab-bab membaca ni, aku ambil satu subjek lukisan kejuruteraan. Subjek tu je keluar sikit daripada bab-bab membaca. At least ada link lah dengan art ni benda, walaupun Betul. itulah engineering. Betul. Okey, faham. Lepas tu bila masuk UiTM tu, kira pergi je lah. Okay, baik. Dalam banyak-banyak pelukis dalam dunia ni, siapa yang kau punya idol atau ada yang mengapa? Aku suka seorang installation artist ni, nama dia Damien Hirst. Dia sanggup bayar berjuta-juta dolar untuk ambil benda-benda yang paling rare dekat dunia ni. Contoh macam ikan jeruk yang nak extinct, rama-rama yang memang kau tak akan jumpa dekat bandar, dia ada dekat pegunungan-pegunungan yang memang rare. Dia akan letak dalam satu kotak transparent, dia akan freeze. Kira benda tu ada dua macam sama, ada benda tu terlarang tapi untuk seni. Jadi benda tu diconsider oleh macam kerajaan. Padahal jawapan tu, seni tu agak kejam ke? Seni tu sebenarnya ada banyak tabak. Dia ada seni untuk komuniti, seni untuk mencari duit, seni untuk masyarakat, seni untuk seni sendiri. Macam Damien Hirst tu, dia buat seni untuk seni. Selalunya orang seni ni dia ada satu karakter yang deep. Dia lebih kepada menyimpan sesuatu dalam diri dia selalunya. Tapi Pak ini lain sikit. Maksudnya Pak dia relax. Dia calm, dia tenang lah.